Ya, hari ini kita akan belajar tentang kos 4, soalan lazim ditanya tentang muatan haba tentu. Jom kita tengok soalan-soalan yang ada dan boleh ditanya dalam muatan tentu. Jom. Ya, betul. Yang pertama semestinya dia suka tanya pasal definasi, iaitu kalau kamu tengok definasi dia, muatan haba tentu ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 degree Celsius bagi 1 kg bahan tersebut. Ya, jadi contoh, okey, muatan haba tentunya ialah 50. Contohlah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bahan tu dia 1 kg, dia perlu menyerap 50 joule tenaga supaya dia boleh naik 1 degree Celsius. Jadi begitulah, kalau dia nak naik 2 degree Celsius, dia kena serap 100 joule tenaga untuk naik 2 degree Celsius. Itulah maksud muatan haba. Muatan kan, dia boleh isi berapa haba untuk naik 1 degree Celsius bagi 1 kg bahan. Jadi keywordnya 1 degree Celsius, 1 kg. Boleh hafal melalui apa? Melalui unit dia. Joule per kg per degree Celsius, betul? Jadi joule tu adalah kuantiti haba. Berapa degree Celsius? Per 1 degree Celsius per 1 kg. Itulah cara senang nak ingat menggunakan unit ataupun menggunakan formula. Yang kedua, jom kita tengok pasal bio laut dan bio darat. Jadi macam mana nak dapat 4 markah penerangan ni? Jom kita tengok. Jadi kena ingat bio darat, okey, angin tiup daripada darat ke laut. Bio laut, angin tiup daripada laut ke darat. Jangan terbalik. Student selalu terbalik. Jom. Jadi bio laut dia berlaku waktu siang. Di mana kita kena faham darat, okey, muatan haba tentunya lebih rendah daripada laut. Jadi bila muatan haba tentu, perubahan suhu senang berlaku. Okey. Jadi contoh, okey, kalau waktu petang suhu tanah, okey, suhu darat akan lebih tinggi daripada laut. Sebab dia apabila dia serap haba, dia tak perlu banyak sangat haba, dia dah naik, dia punya suhu sudah naik. Kalau waktu malam sama juga. Dia perubahan suhu dia laju. Jadi bila muatan haba tentu rendah, suhu dia senang naik, senang turun. Jadi waktu malam, okey, haba dibebaskan ke persekitaran. Jadi darat dia senang bebaskan haba. Jadi dia punya suhu turun dengan lebih laju berbanding laut. Jom kita fokus kepada bio laut dulu. Jadi mula-mula mesti terangkanlah yang darat mempunyai muatan haba tentu yang lebih kecil daripada laut. Jadi kita kena faham udara di atas darat akan lebih panas. Sebab darat lebih panas, suhu dia tinggi, udara pun lebih panas. Jadi udara panas, apa akan berlaku? Dulu kita belajar masa sekolah rendah, udara panas akan naik ke atas. Tak kisah udara ke air ke, dia akan naik ke atas. Maka dia akan menghasilkan satu kawasan tekanan rendah. Di mana kalau di atas laut, udara dia lebih sejuk. Maka tekanan akan bergerak, okay, akan menyebabkan angin bergerak daripada laut ke darat. Jadi bio laut ialah angin daripada laut ke darat. Okey, jadi itulah cara kamu nak dapat 4 markah. Fahamkan, tak payah hafal. Awak fahamkan, lepas tu ingat kata kunci, tak boleh. Okey, jom seterusnya. Bio darat. Jadi bio darat dia berlaku waktu malam. Jadi sama juga, darat lebih cepat sejuk kerana muatan haba tentu yang rendah. Maka angin ataupun udara di atas laut lebih panas. Jadi udara di atas laut naik ke atas dan menyebabkan tekanan rendah di sini. Maka disebabkan oleh tekanan, udara yang lebih sejuk di atas darat akan bergerak ke laut. Jadi itulah terhasilnya udara. Terhasilnya bio darat. Jadi itu sahaja. Ingat keyword, ingat dapatlah 4 markah. Jom kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya dia berkaitan dengan periuk memasak. Dekat sini saya nak ingatkan pelajar-pelajar, jangan terbalik. Periuk memasak dengan periuk tanah liat adalah berbeza. Yang selalu kamu makan claypot, okay, dengan yang awak masak pan, okay, memasak telur dan sebagainya, teori dia berbeza. Jom kita fahamkan apa yang beza dia. Sebab tu saya selalu beritahu student, jangan hafal jawapan. Sebab kalau kamu hafal jawapan, nanti mesti salah soalan macam ni. Okay, jom. Kalau periuk memasak, kita masak api dekat bawah, kita nak api tu, haba tu daripada api, okay, dipindahkan ke periuk dan pergi ke makanan dengan cepat. Jadi makanan tu akan masak dengan cepat. Jadi kalau kita nak periuk tu, suhu dia naik dengan laju, muatan haba tentu kena rendah. Okay, muatan haba tentu periuk kena rendah, maka haba yang dipindahkan akan lebih cepat. Suhu akan naik dengan cepat. Okay, jadi jom kita tengok jawapannya. Bahan daripada bahan logam, dia betul. Okay, kalau bahan logam, dia merupakan konduktor haba yang baik. Yang kedua, nilai muatan haba tentu rendah, betul. Jadi periuk tu akan panas dengan cepat. Maka bila dia panas cepat, okay, haba akan dipindahkan ke makanan pun cepat. Dan seterusnya, pemegang. Okay, pemegang. Bila kita pegang
periuk, takkanlah kita nak pegang dekat besi sebab besi panas. Jadi kita perlu pegang dekat tepi. Biasanya diperbuat daripada kayu ataupun plastik. Sebab apa? Sebab dia merupakan konduktor haba yang lemah. Maka tangan awak takkan terlecur lah bila kamu pegang. Okey, yang seterusnya ialah muatan haba tentu pemegang. Muatan haba tentu pemegang kenalah tinggi. Sebab awak tak nak dia suhu dia tinggi sangat. Jadi awak nak perubahan suhu pemegang rendah. Okey, jadi kenalah muatan haba tinggi. Dia. Seterusnya penutup. Jadi penutup periuk biasanya kita nak loop sinar lah. Kita tak nak dia tutup. Sebab kamu nak tengok apa berlaku dengan makanan dalam. Sebab awak nak tengok telur dah siap ke, sup ini dah mendidih ke belum kan. Baru kamu tukar kepada api kecil. Kalau tak pernah masak, tak faham apa yang saya cakap. Okey. So tu periuk memasak. Jom kita tengok periuk tanah liat. Jom. Okey. Jadi periuk tanah liat. Apa gunanya periuk tanah liat? Bila kamu tengok periuk tanah liat, kegunaan paling penting dia, dia untuk apa? Dia untuk kekalkan makanan tu panas untuk jangka masa yang panjang. Jadi macam mana dia nak kekalkan makanan tu panas? Periuk tu dia kena simpan banyak haba. Jadi bila disimpan banyak haba, haba tu akan masuk ke makanan dengan perlahan walaupun kamu dah tak masak. Sebab tu orang suka klepot. Sebab apa? Bila awak makan, mungkin kamu sambil makan sambil tengok cerita ke apa, lama-lama pun makanan tu masih panas. Kita memanglah suka makan makanan yang panas. Awak badan kita rasa selesa kan. Jadi kita kena bahan yang dapat simpan haba dengan lama dan banyak. Jadi untuk klepot kita mestilah pilih muatan haba tentu yang tinggi. Itulah beza dengan periuk. Periuk biasa. Periuk biasa muatan haba tentu kenalah rendah. Yes. Jadi takat lebur, ketumpatan. Jom kita tengok. Ketumpatan, saya selalu bincang pasal ketumpatan. Betul? Jom. Tanah liat. Jadi tanah liat merupakan dia dapat konduktor haba yang lambat. Dan muatan haba tinggi, dia dapat menyimpan dan mengekalkan haba panas untuk jangka masa yang panjang. Sebab tu orang suka klepot. Yang seterusnya, takat lebur tinggi. Semestinya lah. Bila kamu nak masak kan, guna klepot, kadang-kadang kamu akan masak sup. Masak benda-benda panas lah, api sangat besar. Jadi kalau takat lebur rendah, masak-masak tiba-tiba datang balik tengok periuk dah hilang. Sebab apa? Periuk dah cair kan. Yang seterusnya ialah ketumpatan. Yang ni special sikit. Biasanya klepot yang masak sup berat kan. Sebab apa? Bila dia jisim besar, dia dapat simpan lagi banyak haba. Jadi ini soalan yang sangat special. Jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, jom kita tengok. Enjin kereta terlalu panas melalui satu perjalanan yang jauh, radiator kereta. Jadi kita kena faham dalam enjin, kita akan masukkan minyak. Minyak akan terbakar dan menghasilkan daya tenaga haba, dia akan gerakkan enjin tersebut lah. Jadi dari masa ke semasa kalau kereta asyik bergerak, dia akan makin panas. Makin panas, nanti lebur lah enjin tu. Bawa sekali, dua kali daripada Selangor pergi Penang, Selangor daripada pergi Johor, sekali dah rosak lah kereta. Jadi dia perlukan sistem ini, panggil radiator kereta, untuk membawa haba daripada dalam enjin keluar. Supaya dia dapat kekalkan suhu dia rendah lah. Tapi sementara itu, minyak asyik masuk, asyik bakar. So, kita tengok. Jadi itu adalah gambar radiator kereta. Jadi dalam tu ada tiup-tiup lah, batang tiup-tiup dalam tu. Kenapa dia tak letak satu yang besar? Sebab dia nak membanyakkan luas permukaan. Jadi luas permukaan yang banyak akan membantu pemindahan haba. Yang kedua, yang dalam tu dia akan ada ejen penyejuk. Ejen penyejuk tu akan mengalir dalam tu untuk bawa haba keluar. Dan bila dibawa haba keluar, nampak ada satu kipas radiator. Kipas radiator akan tiup udara. Ada ventilasi udara, ada gerakan udara supaya haba tu dapat dibawa keluar dengan lebih efektif. Yang tu kamu nampak dekat sana ada sirip penyejuk. Jadi penyejuk tu akan masuk ke dalam sirip-sirip. Kenapa dipanggil sirip? Sebab dia macam sekeping-sekeping kertas yang sangat nipis. So, radiator tu akan masuk ke dalam tu untuk mengisi sirip penyejuk. Sebab apa dia nak buat satu sekeping-keping macam kertas sirip? Sebab bila dia sirip, dia nipis dan luas permukaan besar. Jadi luas permukaan besar, pembebasan haba akan lebih laju. Dia ada banyak permukaan untuk bebaskan haba. Jadi, apabila udara tiup, dia bawa dengan haba tu keluar dengan lagi laju. Sama konsep lah macam kita sidai baju. Bila kamu sidai baju, adakah kamu lipat? Susah kan? Tapi kamu akan membuka dia, lepas tu sidai. Lepas tu, kalau letak dekat dalam rumah, kadang-kadang hujan kan, letak dalam rumah mesti buka apa? Buka kipas. Supaya udara bergerak. Dan dia dapat keringkan dengan lagi laju. Jom. Jadi cecair penyejuk. Cecair penyejuk kenalah ada muatan haba tentu yang tinggi. Sebab bila dia bergerak dalam enjin tu, dia nak menyerap haba daripada dalam enjin dan dibawa keluar. Yang kedua, biasanya kita guna air ataupun glycol. Sebagai ejen penyejuk. Jadi dia dapat menyejuk lagi banyak haba lah. Jangan guna minyak, jangan guna benda-benda lain lah. Yang seterusnya, betul. Ejen penyejuk kena adalah takat didih yang tinggi. Supaya dia tak mudah terdidih apabila dia panas. Awak tak nak air ni,
Awak tak nak air ni. Okey, bila dia serap, tiba-tiba dia jadi gas. Dia jadi gas, lepas tu pelik lah. Okey, bahaya. Okey, seterusnya bilangan bilas sirik. Ya, betul. Bilangan sirik tu memang banyak. Banyak. Okey, dan dia akan menyediakan luas permukaan yang luas untuk memindahkan haba ke persekitaran. Okey, kalau kamu nampak sirik penyejuk yang sebenar, jangan pergi sentuh. Dia banyak dan dia sangat nipis. Okey, disebabkan dia sangat nipis, so dia sangat tajam. Jadi jangan pergi sentuh, kadang-kadang awak sentuh je, tangan dah berdarah sebab dia tajam sangat. Okey, jangan main. Okey, kalau dalam aircon pun ada, okey, dia dekat mana? Dia dekat bahagian compressor. Okey, kereta pun ada, okey. Dan seterusnya kita tengok saiz diameter kipas yang besar, ya betul. Okey, sebab kamu nak tiup lagi, menyedut lagi banyak udara untuk memastikan aliran udara yang luas, okey, yang besar supaya haba dapat dibawa ke persekitaran, dibawa keluar. Okey. Jadi itu saja untuk muatan haba tentu. Okey, Cikgu Hao tak ajar lagi soalan-soalan pengiraan. Dalam masa depan, kalau ada peluang, Cikgu Hao akan ajar. Sekarang kita fokus dekat soalan-soalan modifikasi, penerangan dan juga definasi. Kita jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi untuk kos yang ke-5, iaitu berkaitan dengan haba pendam tentu. Bye.